Sekiranya Zara bergayut dari tingkat 3 jatuh ke bawah, maka kakinya akan menapak ke bawah. Hanya tulang osteoporotik, wanita yang berumur 60 tahun ke atas boleh remuk macam itu. Jawapan kepada remuk di bahagian tangan sekiranya Zara menapak kaki. Sekiranya Zara memanjat tembok tersebut, tangan mesti kotor, badan semua, baju semua mesti kotor sebab tembok, simen dan pagar besi semestinya sangat kotor. Nombor 2, di mana tudung Zara? Setiap murid sekolah menengah agama mesti memakai tudung. Tidak ada yang keluar dari bilik tanpa tudung. Subscribe untuk ikuti kisah penuh. Tonton video penuh di channel Aku Studio.